tu dia belanja kau punya mata. Kalau kau jenis yang suka sesuatu teknologi dalam filem ataupun suka visual yang VFX yang sangat cantik ataupun dia punya kualiti grafik yang sangat cantik, bagi aku filem ni dia belanja kau gila-gila. Dia bagi kau rasa puas hati. That's the name. The tech game's the aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okay, aku boleh lepas tengok filem Avatar Fire and Ash. Sebuah filem Avatar nombor 3 dan masih diarah dan ditulis skripnya oleh James Cameron. Sebelum ni Avatar tahun 2009, lepas tu tahun 2023 kata silap aku. Gap dia panjang antara Avatar 1 dengan Avatar 2. Tapi Avatar 3 ni dia tak berapa lama sangat, kata silap aku dalam setahun 2 tahun macam tu je. Dan sebenarnya apa yang aku tahu, penggambaran tu dia sekali je. Dia terus daripada Avatar 2 tu terus Avatar 3. Dia tak, orang kata dia tak ada macam stop kejap, dia terus je. Tu yang tak ambil masa yang lama kan. So cerita kali ni pasal apa? Pasal puak api pula. Nombor 2 pasal puak air. Kali ni puak api pula. Dan cerita kali ni dia sedikit dark, sikit lebih kejam. Kita nampak sebenarnya Na'vi ni ataupun makhluk yang duduk dekat planet Pandora tu bukan semua lah orang kata baik kan. Dia ada juga puak yang jahat, yang kejam kan. So kali ni dia tunjuk pula pasal puak api tu. Puak api ni kali ni orang kata adalah kita tengok Na'vi yang jahat kan. So kali ni kalau kau nak tahu lebih lanjut apa semua sinopsis dia ke apa ke, kau cari kat internet ataupun kau pergi tengok sendiri. Aku malas lah nak cerita sangat kan. So aku mula dengan apa yang tak berapa best pasal cerita ni, yang sikit potong lah bagi aku. Tapi tak adalah efek sangat aku rasa. First thing first, cerita ni sangat klise bagi aku. Banyak benda yang aku boleh teka, banyak benda yang aku dah boleh agak dah. Tu yang kadang-kadang sikit potong lah. Lepas tu ada beberapa scene bagi aku dia macam sikit ulang sikit lah. Dia macam berulang-ulang daripada scene yang sebelum-sebelum tu kan. So aku macam sedikit muak lah. Cakap apa salah kau guna cara yang sama untuk nak menceritakan benda tu kan, situasi tu kan. Bagi aku kat situ sikit potong lah kan. Dia bukan orang kata klise dengan cerita lain. Dia dalam scene-scene dia tu pun ada sikit klise dia lah kan. Walaupun tak banyak tapi ada. Dan benda tu sedikit annoying bagi aku. Lepas tu apa yang kurang best juga bagi aku, dia sikit lah, dia macam mengurangkan identiti puak Na'vi ni ataupun kaum Na'vi ni, ataupun Na'vi tu makhluk yang yang hidup dekat dalam planet Pandora tu. Dia bukan apa, dia terlalu banyak menggunakan bahasa Inggeris. Dia tak banyak gunakan bahasa Na'vi. Sedangkan James Cameron ni, dia buat Avatar pertama, dia sangat-sangat mind blown dah sebab dia boleh macam mencipta satu bahasa baru kan. Bahasa puak Na'vi tu. Tapi dalam cerita kali ni dia kurang sangat menggunakan bahasa tu. Tu yang bagi aku dia macam memotong dia punya identiti asal. Selain pada bahasa tu bagi aku tak adalah isu sangat benda-benda lain. Macam dia punya culture apa semua masih menunjukkan lah cari hidup puak Na'vi tu kat sana kan. Tak adalah. Cuma bahasa tu lah. Kalau bagi aku, kalau dia banyak sikit kan dia gunakan bahasa tu, mungkin kita akan lebih merasai lah. Lepas tu apa yang kurang juga, ada beberapa scene yang aku rasa macam kena potong. Aku tak tahu lah kenapa dia nak kena potong kan. Mungkin sebab kejam ke apa kan. Ya, macam ada 1-2 scene tu aku rasa mungkin sebab kejam. Lepas tu ada juga 1-2 scene yang kau rasa macam tiba-tiba dia jam tau. Dia macam asal tiba-tiba kat macam ni kan? Asal tiba-tiba macam tu lah. Kau macam kau rasa mungkin ada version yang lebih panjang lah. Yang setahu aku nombor 1 ada version yang lebih panjang. Nombor 2 yang aku tahu dia tak ada version yang lebih panjang. Dia itu yang version yang memang orang kata James Cameron punya full version yang dia nak lah kan. Tapi nombor 3 ni nampak macam mungkin ada version yang lebih panjang. Aku tak tahulah kan. Kurang juga best bagi aku pengenalan untuk puak api ni. Bagi aku diorang tak menunjukkan sepenuhnya culture puak api ni. Walaupun ada, kau masih faham lah kenapa puak api tu jadi macam tu. Tapi
dia tak sama macam nombor 2 untuk pengenalan dia kepada puak air tu. Kau faham culture diorang, kau faham diorang punya cara hidup dekat air apa semua. Tapi untuk puak api ni sangat kurang lah. Bagi aku pengenalan untuk puak api ni nampak sedikit tenggelam kan. So apa yang best pula pasal cerita ni, sebenarnya cerita ni sangat mind blown bagi aku kan. Daripada Avatar 1 lagi. Sebenarnya Avatar ni secara jujurnya, sebelum aku tengok Avatar 1 tu, aku sebenarnya tak suka Avatar tu. Sebab apa? Aku ingat dia Avatar The Last Airbender tu yang aku tiba-tiba cakap alah pasal lah pula cerita pasal alien kan. So bila aku tahu dia cerita pasal alien, aku tak nak tengok. Tapi tiba-tiba aku nak tengok. Jadi aku macam wah, sangat mind blown lah untuk aku cerita Avatar. Dan aku sangat suka Avatar pertama tu, aku tengok banyak kali weh. Walaupun aku tengok dekat PC kan, tapi aku tengok banyak kali. Aku dah tengok version yang full tu yang aku rasa macam aku tak puas tengok sebab dia punya visual memang sangat cantik. Nombor 3 ni pun sama, nombor 2 pun sama. Visual dia punya VFX, dia punya CGI bagi aku James Cameron memang sangat-sangat genius. Team dia sangat-sangat power lah bagi aku kan. Kau boleh tengok air dia, kau boleh tengok makhluk dia, kau boleh tengok segala-gala hidupan yang dia buat dalam cerita tu. Aku tak tahu macam mana dia boleh fikir kan. Lepas tu bukan sekadar visual tau, dia punya kompleksiti antara makhluk-makhluk tu sangat-sangat kompleks lah. Itu yang bagi aku sangat rasa macam aku kagum dengan James Cameron ni. Dia boleh buat, dia bukan sekadar buat cerita alien yang datang menyerang, tapi dia buat kehidupan alien tu dekat planet dia yang sebenar kan. Kau boleh, lepas tu dia bukan sekadar kau tengok alien tu pelik, dia boleh masukkan culture, dia boleh masukkan budaya, dia boleh create budaya, bukan sekadar bahasa, budaya. Lepas tu dia punya ekosistem dalam planet tu yang bagi aku sangat mind blown untuk cerita ni. Apa juga yang best cerita ni, walaupun dia sebuah filem yang klise, tapi filem dia tak pening tau. Kau bila kau tengok, walaupun cerita dia macam-macam, kau tengok benda kompleks kan, dia punya ekosistem yang cakap, dia punya kehidupan kat sana sangat kompleks, tapi jalan cerita dia just move, just kau boleh faham, kau tak perlu nak banyak berfikir. Tu yang bagi aku cerita ni buatkan kau rasa tak mengantuk tau, ataupun kau tak penat tengok. Pada mulanya serius aku risau, cerita 3 jam 15 minit weh. Aku sangat risau yang aku akan mengantuk. Dan secara jujur juganya, aku sebenarnya bukanlah keadaan yang sangat segar, aku mengantuk sebenarnya. Terkejut aku boleh follow. Surprise betul lah. Aku cakap aku boleh follow cerita ni daripada awal sampai akhir. Aku tak rasa mengantuk. Tu yang aku rasa macam wah, aku rasa James Cameron memang dapat buat sebuah storyline yang sangat best, sangat boleh kau follow walaupun 3 jam kau tak terasa. Tu yang sangat best lah. Lepas tu apa juga yang aku suka pasal cerita ni, dia punya emosi tau. Seriously, emosi dia sangat best lah. Kau boleh rasa sedih, kau boleh rasa touching dia punya, dia ada emosi mengenai family, mengenai hubungan suami isteri. Bukan sekadar hubungan antara manusia, bukan manusia lah, Navi tu dengan sesama Navi, tapi hubungan Navi tu dengan makhluk-makhluk ataupun hidupan dekat sana. Kau nampak hubungan dia sangat kompleks, kau nampak emosi yang sangat kompleks. Tu yang bagi aku sangat salute dan sangat mind blown lah dengan James Cameron ni. Macam mana dia boleh fikir benda ni, dia ada team yang sangat best lah bagi aku kan. Okay, kalau kau tanya aku berapa bintang pula untuk filem Avatar Fire Ash ni, aku sangat macam tak tahu nak bagi berapa tau. Nak bagi perfect tak boleh sebab ada beberapa perkara juga yang bagi aku sikit potong lah kan. Terutama je sebuah filem yang sangat klise, tapi benda lain aku sangat mind blown lah. Visual, dia punya ekosistem, dia punya culture dalam filem tu, teknologi dia dalam cerita tu, semua bagi aku sangat-sangat suka lah. Lepas tu dia belanja kau punya mata. Kalau kau jenis yang suka sesuatu teknologi dalam filem ataupun suka visual yang VFX yang sangat cantik ataupun dia punya kualiti grafik yang sangat cantik, bagi aku filem ni dia belanja kau gila-gila lah. Dia bagi kau rasa puas hati untuk visual
audio pun bagi aku dia punya bunyi sound background sound ke, dia punya music ke apa semua sangat-sangat membantu cerita ni. So aku boleh bagi 9.6 bintang per 10 lah. Kalau cerita dia tak klise ataupun ada cara lain yang dia boleh menceritakan ataupun bercerita untuk cerita ni, aku rasa akan lebih best lah. Tapi itulah sikit je lah, tak adalah banyak sangat. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem Avatar Fire and Ash ni, aku harap kau dapat subscribe je YouTube channel aku, boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Sekian, Assalamualaikum.